Kadang-kadang ketika sedang solat, dia ada satu atau beberapa pergerakan yang tidak ada kaitan langsung dengan solat. Dan pergerakan itu ada yang membatalkan solat, ada yang tidak membatalkan solat. Jadi apakah pergerakan-pergerakan itu? Maka pembahagian pergerakan itu ada 5. Yang pertama, pergerakan wajib. Yang kedua, pergerakan sunat. Yang ketiga, pergerakan haram. Yang keempat, pergerakan harus. Yang kelima, pergerakan makruh. Apakah pergerakan yang wajib? Pergerakan yang wajib artinya ketika sedang solat, kalau tak bergerak, batal solat. Contohnya, ketika kita sedang solat, tiba-tiba cucu yang lelaki-lelaki tu yang belum berkhatan, dia datang duduk di atas reba tok dia. Kalau tok dia membiarkan cucu tu terus berkekalan di atas reba tu, maka batal solat. Sebab hukumnya menanggung najis, sebab budak tu belum berkhatan. Habis tu nak buat macam mana untuk menyelamatkan solat? Maka cucu duduk atas reba, tolak dia berjatuh, maka pergerakan itu adalah wajib untuk menyelamatkan solat daripada terbatal. Yang kedua, pergerakan sunat. Pergerakan sunat ni kalau kita bergerak, dapat pahala. Kalau tak bergerak, solat kita tak batal. Contohnya kalau kita sembahyang berjamaah. Ketika kita sedang solat, kita saf yang kedua. Tiba-tiba makmum depan kita keluar kerana solatnya terbatal. Maka berlakulah kekosongan ruang di antara saf tersebut. Maka kita pun bergerak ke hadapan untuk memenuhi saf di hadapan. Ataupun makmum di sebelah kiri kita keluar, kita bergerak ke kiri untuk merapatkan saf. Maka pergerakan itu adalah sunat dan dapat pahala. Tapi kalau kita tak bergerak, solat kita tak batal. Yang ketiganya, pergerakan haram. Pergerakan haram itu pergerakan yang berturut-turut terlampau banyak, maka dia membatalkan solat. Goyang-goyang badan, garu-garu badan tak berhenti-henti, maka pergerakan itu tidak ada kena-mena dengan solat, dia membatalkan solat. Dan yang keempat, pergerakan harus. Pergerakan harus ni artinya boleh pergerakan itu, asal jangan terlampau kerap kerana dia boleh membatalkan solat. Contohnya, ketika sedang solat, tiba-tiba gatal. Nak tunggu sampai habis solat, lambat lagi, baru rakaat yang pertama, gatal tak tahan dah. Maka harus kita menggaru tempat yang gatal tu. Contoh tengah sembahyang gatal, garu. Jangan buat gitu berturut-turut 3 kali, batal. Jadi garu sekali, lepas tu tak asal. Kalau gatal pula, garu pula, lagu tu, maka pergerakan itu adalah harus. Dan yang kelima, pergerakan yang makruh. Pergerakan yang makruh ni iaitu pergerakan yang tak pasal-pasal. Contohnya apa? Duduk tengah semayang, pergi duduk urut janggut dah. Tapi tidak berturut-turut, tidak terlalu banyak. Buat gitu saja, tak pasal-pasal. Ataupun baju dia butang tak lekat satu, duduk tengah semayang, pergi betul butang satu. Maka pergerakan itu adalah makruh. Macam gatal ni pasal ada sebab, haruslah. Wallahu alam.